Di TT adalah perayaan kemasyarakatan Tionghoa dan rata-rata 98% yang datang hari ini adalah terdiri dari masyarakat Cina dan mereka memberi sokongan terus nampaknya kepada MCA, iaitu MCA Jelebu di bawah pimpinan Datuk Lim Yong dengan Datuk Xiao, dan saya sebagai ahli parlimen datang membantu menggairahkan kedudukan dan suasana di sini. Saya dapati bahawa tidak betul yang mengatakan orang Tionghoa tidak lagi menyokong pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri ataupun Barisan Nasional. Jelas saya buktikan dengan rakan-rakan di sini, iaitu sokongan kepada kerajaan BN di TT dan di Jelebu yang mewakili masyarakat Tionghoa jelas sekali. Dan saya juga berani menyatakan trend ini wujud di Negeri Sembilan. Tinggal lagi programnya belum disusun, dan sekiranya dapat kita susun terus menerus, ia akan menjadi satu kenyataan yang lebih hebat. Baru-baru ini Lim Kip Siang dan rakan-rakannya datang ke Jelebu, beri ceramah, pelbagai cakap, tetapi tak membantu masyarakat. Jadi orang Tionghoa merasakan kalau setakat cakap saja, maka sukar bagi mereka untuk terus-menerus memberi sokongan yang padu. Dan ini memberi pengajaran kepada pihak-pihak pembangkang. Kalau mereka betul-betul nak berlumba dengan Barisan Nasional, mereka perlu mewujudkan program membantu rakyat. Kalau setakat memberi pendustaan ataupun hanya menyatakan dengan perkataan sinis, keburukan orang, ini tidak akan laku banyak. Namun demikian, saya yakin bahawa BN secara keseluruhan akan beroleh sokongan rakyat sebab pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib nampak sebagai pimpinan yang ikhlas. Dan beliau tidak ada main kata tiga, kata dua, tetapi menunjukkan keikhlasan membimbing rakyat. Dan ini penting dari segi gambaran dan juga imej perjuangan yang sebenar. Okey.